Jumpa lagi bersama channel kita. Hari ini kita berada di PKG. Di sini diadakannya kelas masakan Ibu Sambal dan juga Ibu Rempah. So, kalau nak tahu, tengok video ni dari awal sampai akhir video. Dan resepi semua ada dekat description. Okey, kita tengok. Saya panaskan kuali dulu. Assalamualaikum semua, hari ni saya panaskan kuali sekejap. Tetapi kita buat ibu sambal ni, minyak tak perlu panas, kita main lebur je dalam kuali. Kat sini saya ada bawang putih dalam 300 gram. Bawang tak apa, nanti saya akan edit dalam tu saya akan bagi. Hari ni kita adik tu selalu nampak kenal. Hari ni akan buat portion kecil je sebab kuali kecil. Bawang putih dalam 300 gram. Bawang merah dalam 600 gram. Lepas tu ikan bilis 1 genggam. Saya pisah. Ini chopper lah. Lepas tu belacan besar ibu jari tu. Ibu jari sebab saya tak letak udang kering. Ada setengah orang udang kering tak serasi. Macam allergic kan, gatal. Lepas tu saya letak ikan bilis. Lepas tu sini cili kering. Cili kering yang pedas 400 gram. Cili kering yang gemuk yang tak pedas 200 gram. Bismillah. Apa nanti resepi penuh saya akan edit petang ni, Cik Ali akan up dalam tu. Kalau nak tengok penuh, ada dalam Video. video YouTube. Kat situ ada resepi penuh. Nanti kita tengok. Okay, kita tumis bawang merah, bawang putih dan ikan bilis, belacan. Saya pernah try. Saya tak masuk dalam peti. Tapi saya masak lama. Selama dalam tahan lebih lama, kita letak. Tak luar ke? Tak luar je. Ingat tak hari tu ada masuk kelas aku minyak jangan terlekuk. Minyak kena banyak. Contoh yang dalam botol tu kita simpan kan. Bahan-bahan parat ni, tapi minyak tu kena melebihi sambal tu. Sebab ada lebihan bawang dulu akan campur dengan Caca masuk dalam kecil. Sebab tadi tu sikit, sebab kuali dia kecil. Lebih minyak tak apa, jangan buang minyak dia tau. Sebab tu saya chopper, tapi kita tak ais sikit. Sebab kalau kita tak jadi dekat sini bawang merah, bawang putih, belacan, cili kering dengan ikan bilis. Satu berapa biji? 600 gram. Oh, ikut 600. Bahan-bahan senang je. Nanti resepi di-update. Nanti di-share. Kelas garam masala. Rempah garam masala. Lepas raya. Kita kena selesaikan yang gulai kawah dulu. Okay. Sekarang ni minyak lebih kurang dalam 1 kilo ya. Minyak 1 kilo, bawang merah 600 gram. Lagi dah. Okey dah. Bawang merah 600 gram, bawang putih 300 gram. Ikan bilis 1 genggam. 1 genggam besar. Janganlah genggam kecil tak. 1 genggam penuh genggam tu. Lepas tu belacan dalam 2 inci lah. Sambal nasi lemak lagi.
Tapi cuma beza dia ni ibu. Ibu mana dia kita yang ya betul. Cili tu kita rebus basuh, lepas tu basuh lagi bau besar. Tapi saya guna chopper je. Saya tak guna blender sebab kalau guna blender lagi lama sebab air asam jawa saya tak letak banyak. Saya letak dalam 4 sudu. Tapi kalau paste asam jawa adabi kan kita letak dalam 2 sudu dah lah. Gula kabung. Bukan gula kabung, ni gula merah. Yang kabung yang besar kan. Gula merah. Saya dah masukkan seketul je. Okey. Minyak kena. Tapi kalau dekat rumah kotor lah. Kita blend cili kering ataupun bawang kan. Kalau blend guna air. Kalau ni banyak ni, dia kena separuh. Rasanya kelas 2 jam kan dah lama kan? Ada 6 bulan kan? Nanti dia balik kan? Nanti besok. Besok Besok? kan? Berapa? Pukul 2. Pukul 2. Pukul 2 pun Oh, betul-betul. Panas. tak pagi kita orang Dia masukkan semua roti. memanglah. Tapi dalam video YouTube ada ni ada lah. Ada dapat di dalam grup kita ni tak ada lah lauk tu sebab jangan dekat kan. Tapi yang Nobita ni kan lagi yang Dia semakin gelap ya. Nyabun je letaknya. Tapi dia bau saya dah fikir bau ke arah situ. Kan? Kita goreng dulu. Lepas tu kita siap-siap. Isi dia. Kita masukkan ni. Itu lah. Buat sambal lah. Pernah. Tapi di rumah kan? Kena goreng dulu. Goreng dulu kan. Kalau tak buah ikan bilis, kalau tak buah ikan bilis, Boleh. boleh juga. Boleh. Tak bubur ikan bilis pun boleh. Macam kawan saya lah. Dia tak boleh. Dia memang tak boleh. Nak bau itu sambal. Kalau kita masak, kita nak simpan dalam botol untuk jaga ya. Pastikan betul-betul sejuk. Sekurang-kurangnya biarlah dia dalam 2 jam ke dah sejuk, baru kita masuk dalam botol. Botol tu perlu dipanaskan ke apa Puan? Tak perlu. Kalau dipanaskan itu orang dah tak isap. Tunggulah 3 jam pula. Yang betul, Yang pastikan dia sejuk lah. Senduk ni tak berapa berat, okeylah. Senduk saya yang hari tu hilang. Banyak. Banyak agak senduk. Masak kan? Hilang. Tak tahu. Hilang kat sini. Ada orang. Agak dia simpan kenangan tu kat apa? Ni senduk cikgu aku ni. Saya rasa kat sana. Kat Saka. Saka dekat mana? Yang dekat. Kena satu. Kedai Saka. Yang terbakar. Kalau dah sambal belacan tu yang bukan putih-putih tu, kat terang tu. Tapawai lah. Plastik tu tipu Tipu kena letak dalam ais sebab dia Cakap. Okey, sambalnya dah selesai. Inilah ibu sambal gengnya. Kalau nak resipi penuh nanti ada dekat description. Okey. Apa lagi? Untuk video hari ni okey. jangan lupa Ibu rempah kalau kita nak tahan lama dapat botol kaca bertutup rahat. Memang dia botol plastik tak bau. Kalau botol plastik bau tu akan menyerap ke dalam botol.